12 tahun. Anak dah setengah dozen. Makan, masih lagi duduk di lantai. Tengoklah rumah orang lain tu. Kursi mejanya besar-besar. Ada peti ais, ada TV, ada radiogram. Abang ni memanglah tak kesian kat anak kita katnya. Nak tengok TV pun numpang rumah orang. Bukannya free. Seorang sen. Masuk saya malam Jumaat, dah berapa? 70 sen. Kau ni macam nak baca berita lah betul kan? Lah, Abah. Kursi molan tu sebab lambat. Baik. Tapi tak apa. Aku boleh ikhtiarkan. Kalau kau nak juga kursi meja, suruh budak-budak ni cari daun lalang ke daun rumput. Mana boleh, Abah? Bukan kambing. Nanti beg. Dah, nasi Mak dah siapkan. Kejap lagi bawa adik-adik makan ya. Zul, jangan pergi mana. Tengok adik tahu. Baiklah, Mak. Kalau ia pun awak ni cepatlah sikit. Kalau tinggal bas nanti macam mana? Iyalah, kalau ia pun kita nak tengok budak-budak ni nak makan ke nak apa ke. Cepat. Mak, tak ada masa. Mak dengan Abah nak pergi mana? Nak pergi rumah tu, rumah orang kahwin kawan abang kau kat Keramat. Entahlah, Mak tak tahu. Mak. Mak pergi rumah orang kahwin. Jangan lupa telur, Mak. Bunga telur. Yelah. Bawa bunga telur, Mak. Kau nak juga? Tapi baca buku rajin-rajin tahu? Dah, kalau adik nangis, bagikan susu ni ya. Mak nak pakai baju. Jangan lapak ni boleh? Boleh, Pak. Orang lain ni nak kahwin, dia yang sibuk pula. Cepat awak tu. Sini. Orang jemputan semua pakai barang emas. Hari satu hari pun tak ada. Peduli kalau orang pakai tak. Jangan tengok. Ada bantu macam mana pula tak tengok? Tak ada, Bu. Tak ada. Lain kali jangan ajak saya berdatang makan kenduri macam ni lah. Buat malu je lah. Dah lah, anak suruh bawa, tak nak bawa. Awak makan sedap-sedap. Anak kat rumah tak ingat. Tengoklah tu buat orang macam ni depan orang. I'm sorry. Cukup. 6. Kurang lagi 6. Mana bakul nak masukkan bakul? Bakul apa sana? Bakul. 4. 6. Lagi 2. Terima kasih ya.